Toksin botulinum digunakan dalam banyak masalah kencing yang sukar dirawat. Ini boleh termasuk pesakit yang mempunyai simptom penyimpanan yang tidak bertindak balas terhadap rawatan. Ini bermakna mereka mengalami kekerapan dan desakan kencing yang tidak bertindak balas terhadap perubahan gaya hidup atau ubat-ubatan. Bagi sesetengah pesakit ini, penggunaan toksin botulinum benar-benar boleh memberikan perubahan besar kepada kualiti hidup mereka, dengan kira-kira 70% pesakit memberi tindak balas dan hampir 1/3 pesakit menjadi benar-benar kering. Kekurangan toksin botulinum ialah kesannya akan hilang selepas kira-kira 6 hingga 12 bulan dengan purata sekitar 9 hingga 10 bulan. Tetapi untuk tempoh 10 bulan itu, ia benar-benar boleh memberikan pengalaman yang mengubah hidup pesakit dan selepas itu suntikan semula adalah tugas yang agak mudah. Kami juga menggunakan botulinum untuk masalah neurogenik, iaitu masalah pundi kencing berkaitan saraf di mana tekanan penyimpanan boleh menjadi tinggi dan kadangkala tekanan tersebut boleh membahayakan buah pinggang. Dalam sesetengah pesakit ini, contohnya pesakit dengan kecederaan saraf tunjang atau pundi kencing neurogenik akibat spina bifida, suntikan toksin botulinum boleh menjadikan pundi kencing lebih selamat dan juga melegakan masalah inkontinens urin pada pesakit-pesakit ini. Terdapat juga beberapa subkumpulan pesakit lebih kecil seperti pesakit yang mempunyai masalah berkaitan esfinkter di mana suntikan botulinum ke esfinkter boleh membantu mengurangkan kesukaran membuang air kecil tetapi kejayaannya tidak begitu tinggi dan kita perlu melakukan suntikan semula lebih kerap. Suntikan ini secara umumnya adalah selamat mudah untuk diberikan, boleh dilakukan secara rawatan harian dan biasanya pesakit akan mula merasai manfaatnya dalam masa kira-kira seminggu selepas suntikan.